Ya. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada subscriber kami. Pada hari ini kami berada di Pulau Hantu Besar. Setelah 3-4 tahun tak ke sini, pada hari ini kami berada di sini dan cuba-cuba lagi di sini. Keadaan di sini pada pagi ni sangat sejuk, arus kuat ni. Tak tahu nak mancing pakai batu saiz berapa. Tapi kita hanya menyokak kepada subscriber kami. Teruslah menonton ya, dan support kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang. Wow. Dah siap sarung, ha? Oh, sabuk kapur nak bikin tu bakar-bakar. Ni keadaan air surut kat bawah hantu lembut. Kawan-kawan ni lah nama dia, menyokak. Nampak tak? Ikan ni saiz tapak tangan. Tokak mempuyut. Betul. Tokak masuk ke asal dia makan.
tak payah mancing lah. Siapa kata dia? Kesian nanti tak ada gambar pula kat video. Alright. Mana? Oh, membasir. Kawan-kawan. Okey. Nampak? Ya. Tapi alhamdulillah untuk buat lauk. Ya, ini penonton, penonton. Orang pertama yang datang ke JT. Tunggu. Ni ya, pakai sabiki. Sabiki tak menjadi. Pemandangan Pulau Hantu. Kecoh ni. Dia je. Sampai dia bawa, dia tarik kan. Anak-anak ikan yang petuk-petuk tu. Ikan yang belang-belang tu. Ayuh, biasa lah. Bersih-bersih dulu. Inilah ubat viral viral corona ni. Ada Aku lempar. Penuh aku bawa. Rumah apa kau nak masak ni? Ada. Tokar lagi. Ya, kita beralih spot. Tokar. Ada? Oh, memang pakai puluh.
Rezeki. Okey. Lepas dia. Memboyok ah. Menggigil lah dia. Tokak. Satu bagus bang, pos. Okey. Satu pos. Pasal ni, punggu. Try aja. Lepas dia champion lah ni hari dia. Inilah cara kita menukar, di mana kita menggunakan biki dan batu saiz tengah ke apa ni, 1.4 ke apa. Apa yang perlu kita menggunakan cara ini ada salah satu cara untuk kita menukar. Spot mantap. Lawan tu dengan menggunakan kecil, biki dan tengah, batu ke tengah. Oh yes sir, wow, melengkung. Oh bagus ni, nak pakai net tak? Oh. Ya, alhamdulillah pada hari ini inilah rezeki kami di Pulau Wantu. Kapur sono, ikan pengantin mentimur, mempinang. Malam. Ini apa ni? Ni pun malam-malam. Ni malam-malam. Gelam. Malam-malam. Ikan malam. Ya, assalamualaikum lagi, kita bertemu lagi kat sini. Di Pulau Wantu, di mana saya bersama kumpulan 14S. 14S yang pertama kali datang melawat ke datang? Mana perkataan yang bagus ni? Melawat ke datang? Melawat Melawat macam pergi apa, meninggal pula. Okey, yang pertama kali melawat ke Pulau Wantu, memancing. Satu pulau yang indah lah, boleh cakap subhanallah lah, lawa, memang lawa lah. Okey, nama aja Pulau Wantu tapi hantu tak ada, jangan takut. Okey, kita berkenalan dengan tim-tim mereka. Guys, nama saya Isman. Nama saya Selamat. Selamat. Ya, ini Selamat ni ada founder ya? Betul? Founder ke? Founder kumpulan 14S, tim ni tim. Okey. Macam mana ni apa
boleh dapat nama 14S, boleh ceritakan sedikit lah. Pasal satu keunikan yang mungkin apa pada pemancing-pemancing kat Singapura nak tahu apa pasal boleh keluarkan nama 14S ni. Mana datang dia ayat tu? Cerita dia panjang. Okay, saya pendekkan lah. Okey. Okay, kita kawan dah lama. So daripada NS kita dah kenal. So kita selalu pergi pancing. Then ada satu hari tu kita pancing dekat Kranji Park. So malam tu memang rezeki kami lah. Kita dapat 14 ekor 9 lah. Daripada Gemang sampai ke 9 kita dapat 14 ekor malam tu. So daripada situlah nama tu sebenarnya 14 tu disebut-sebut. Yang kita pancing hari tu, kita dapat 14. Itu jadi kita dapat idea daripada situlah. Jadi 14 tu kira macam satu kenangan. Ya betul, satu kenangan. Okey, kita first time datang Pulau Hantu. So far pengalaman yang menarik lah. So tempat ni cantik. Pantai dia bersih. So kita mungkin akan datang lagi lah lain kali. So far cash report okey lah, adalah ikan. Anak-anak ikan. Untuk lauk adalah. Mat? Yalah mak. Ya, Pulau Hantu ni kalau untuk menyokap memang bagus lah. Kalau nak main ikan jelung U, pasal main kat Legun lah, satu spot yang bagus lah kat U tu. Tapi untuk nyokap-nyokap tak batu-batu kat breaker-breaker ni. Selain memancing ni, mereka juga ada YouTube channel yang di mana saya meminta kepada subscriber saya untuk subscribe kepada channel mereka. Yes. Sila perkenalkan channel. Okey, channel kami Team 14S Anglers. Boleh jangan lupa like dan subscribe. Tekan lonceng. Ting ting. Ya kawan-kawan ya. Subscribe pada channel mereka. Dan saya akan letak link di bawah ni